Kisahnya, pokok durian Atuk tu susah nak berbuah. Kalau berbuah, sebiji-sebiji aja. Tapi, buah pokok tu lah yang paling sedap dalam kampung ni. Sebab tu semua orang nak rasa. Sampai berebut-rebut. Satu hari, sebab semua orang bergaduh nakkan buah tu, Atuk geram, Atuk tebang pokok tu. Runtuh. Lega satu kampung. Pasal tu lah kampung ni dipanggil Kampung Durian Runtuh. Oh. Alah, tak dapatlah nak rasa durian. Uping! Kenapa ni? Kelawar je. Dia, kena pergi tengok. Bangun. Bangun. Atuk, durian mana yang nak masuk pertandingan Raja Buah? Nak pilih, nak pilih. Tak payah. Atuk dah pilih dah. Kecilnya. Bukalah, bukalah. Tak boleh. Nanti habis baru dia keluar.